makan dia bang? Makan musangki dulu bos. Aku baru nak rasa. Kan kalau awak makan musangki nanti awak review yang lain, awak akan rasa benda tu semua tawar. Dengar nak cara makan raja segala buah, owner dah jauh. Jangan makan musangking dulu. Syapale owner dia, nasib baik dia cepat tau. Dia sistem dia. Okey, sistem. Ini sistemnya bos. Aku nak review pula raja segala buah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia memang menusuk tapi sedap. Tanda isi ni matang dan juga fresh. Durian ni berkualiti. Bau dia cukup tajam. Kanghai. Dia berlemak tapi ujung-ujung dia pahit. Macam D24. Nampak? Dia macam D24. 101. Masih lagi bau dia fresh. IOI. Ini sedap. Berlemak, dia manis sikit. IOI dia memang tak terlalu manis. D24 masih lagi kering anak dara. Dia lembut. Oh, bau dia fresh gila. Kau tengok biji dia. Biji dia kecil tau. Ni pun sama. Dia berlemak tapi dia punya pahit tak terlalu heavy. Kat sini ada D24, ada Musang King. Apa lagi? IOI, Udang Merah, Kampung, Kanghai. Nak cakap kosong je. 3 cawangan setahu aku lah. Satu dekat dia berada durian Jalan Gombak Setapak. Betul-betul kat sebelah kantin Gombak tau. Yang aku datang ni dia berada durian Jalan Usahawan Setapak. Yang lagi tu dia berada Ampang sebelah Umi Ampang. Yang ni macam mana durian ni? Yang aku punya ni RM25. Ni dia cakap tadi nak makan kena kacau dulu. Masalahnya penuh, mangkuk dia kecil. Melimpah-limpah. Dia punya bau durian tu menusuk sampai hidung lah. Kau sedut ni cendol ni, dia punya durian ni menyusuk sampai hidung lah. Bau santan dia naik, campur gula Melaka, steam boy. Aku baru satu kali sedut santan dia dah hilang. Bermakna santan dia dengan gula Melaka dia memang ngam. Rasa dia memang kau. Durian dia manis berlemak, santan dia lemak berkrim. Gula Melaka dia pula ada rasa smoky, contoh lembut, tak keras. Syok gila, syok habis.